Hi, this is week 5 of Talk to My Manager. Tema minggu ni ialah Jawa, Sri Kanji Jawa. Kanji. Oh, Sri Kandi Jawa. Kita akan make up Jawa hari ni. Rambut pun Jawa, semua Jawa, baju Jawa. So, korang kena nantikan. Ada trainer menari, kita letak elemen Jawa sikit. Sebab ketuk-ketuk tangga waktu rehearsal tu tak jadi. And memang kalau if you think about it, memang tak mengena dengan konsepnya. So, kita get rid of it. Sepak cakap. Ya, dia bersepah. Nanti orang tengok mak saya dengan ketuk tangga tu je. Why Amara tak payah perform? Ada banyak. Saya nak... Tak. Masalahnya bukannya dia menangis. Minggu dia tak banyak nangis. Menangis dah makcik dia. Kita masukkan makcik dia menangis. Jeng. Bisa kan? Macam shampoo bikin Lita. Dah promo. Maksudnya korang kena beli lah. This week Amara akan nyanyikan lagu Kereta Malam, dangdut. Kita mash up dengan Tabola Balik. Minggu ni macam-macam dugaan, macam-macam perubahan kita buat last minute. Perubahan pertama, sepatutnya kita nak bawa mak dia. Okey, dia ada 4 orang makcik-makcik. Makcik-makcik ni semua ada dengan mak dia. Tapi lepas rehearsal, diorang cakap mak dia aura dia terlalu besar, takut fokus teralih. So kita buang mak dia. Kita simpan mak dia. Kedua, kita ada stomping macam ketuk-ketuk. Nanti kita insert lah Kita ada ketuk-ketuk tong sampah lah, ketuk tangga lah. Tapi macam too much going on stage pun kita buang. Bila dah buang tu jadi kosong lah. So malam tadi last minute kita book studio. Kita tambah pula ada sikit koreografi untuk Amara sikit. So tambah lagi dancer untuk bagi meriah. Lepas tu dia ada buat back roll pula hari ni. So kita tengok lah macam-macam. So bila dia buat back roll, baju pula kena tukar. So baju yang dah disiapkan oleh Hatta Dolmat terpaksa dia tukar kepada baju lain. Itulah dia dugaan untuk minggu ini. Semoga berhasil. Dah. Macam puteri gunung leda. Thank you. Elok cantik dia make up dia. Nanti sangat belum sana. Cakap dengan Makcik songsau. belum sana. Lah anak ya, jangan mami sampai mami jumpa you dulu. Gusi. Juk. Kereta berangkat. Juk. Janam. Step and then Biasa je. Stick the voice below. ya, boleh kan? Saja. Apa? Sekejap lagi hanya terak dah. Ya. Kira nak uji, saya tak tahu. Kenapa kau? Saya baju nanti. Dia dua orang pin seorang. Okay, sekarang sebab ialah kita nak ubah last pose Amara. Sebab tadi dia buat few times dia roll ke belakang, dia tak lepas dengan baju tu, tak apa-apa cantik lah. So sekarang ni tengah buat last pose idea. Lepas tu lagi satu baju pula, baju dancer Shasha tu dekat hotel. Ready for next week.
mahal dia sesuai dengan muka dia. Tapi malam ini tujuan pada balikannya kamunya keren. Pesta berkejutan. Kereta berangkat, jugi jagi juk, hatiku gembira, jugi jagi juk. Kereta berangkat, jugi jagi juk, hatiku. Nona, oh perfect sekali, asli bidadari jatuh dari langit. Ade bikin kakak mete, tidur malam bola bali. Sejak kakak lihat ade, Aduh Tuhan ampun. Sekali Ya, saya dapat combination lah. dari Jakarta ke Surabaya. Alhamdulillah semua okey-okey aja, tak ada berlaku yang benda-benda yang tak sepatutnya berlaku. Everything taklah teruk, taklah wow sangat. Wow, it was wow. Okay, giving the fact that ini bukan genre Amara, so she performed really well. Apa yang kita plan semua boleh jadi. Hey, kita tunggu dia pun. Good job juga kepada Pak Zat. Bismillah, baca bismillah. First of all, I'm so sorry, Nabi. You don't have to be sorry because you're not living. Okay, kita dah habis and kita bottom 3. Nasib baik tak ada penyikiran, so saya still akan ke minggu hadapan, but sedih lah.